Okey, untuk first kali kita perlu settingkan dia punya bandar, negara dah bandar lah untuk waktu solat. Cara dia, nampak ada bulatan kat tengah ni, ada button atas, tekan button atas sehingga jumpa paparan pilih bandar. Okay, pilih bandar ni, dah jumpa paparan ni, tekan button tengah, button set dalam 3 saat. Okey, dia akan keluar paparan Malaysia. Bila kat Malaysia ni, okey, kat sini kita boleh pilih negara, tekan button atas atau bawah lah. Button atas atau button bawah untuk kita cari negara. Negara ni ada disusun ikut abjad. Okey, sekarang saya nak set untuk Malaysia. Okey, so saya tekan button tengah sekali. Okey, lepas Malaysia kita perlu settingkan bandar. Bandar ni ikut bandar dalam zon JAKIM lah. Kalau sekarang saya nak set, saya di Gombak, nak set waktu ikut Shah Alam lah, sebab waktu Gombak dengan Shah Alam sama. Jadi saya akan cari Shah Alam. So tekan je button atas atau bawah untuk cari. Okey, yang ni waktu Shah Alam dah jumpa, tekan button tengah sekali. Kemudian kat sini tutup DST. Malaysia bukan negara 4 musim, jadi kita offkan saja fungsi DST ni. Fungsi DST ni kita akan onkan bila kita di negara 4 musim. Okey, jadi kalau nak tutup, tekan button set sekali. Okey, jadi jam ni sudah di set ikut waktu Malaysia Shah Alam.